Okay, yang ni kiranya hari yang kedua. Kita makan dekat Bakmi Naga. Selawu. So dekat sini dia seronok lah. Halal ya, halal Indonesia. Kita nak cari yang halal lah, senang. Itu kawan-kawan kata sini halal lah. So awak order apa tadi? Tapi kita order yang sama macam dekat airport semalam. Sampai mau tengok video tu boleh tengok. Order nasi uyun hai udang. Dia macam kalau dia dekat Malaysia dia suka apa dekat Aeon tu. Macam nasi yang Nasi goreng Pattaya. dia macam tu lah. Tapi nak rasa lah. Tapi kat sini nama dia bukan papri. Nama dia Fuyun. Oh ya. Cukup tak nama Ni dia kan- bukan macam tu lah. Saya pula ambil stick je. Tu je. Tapi yang penting tapi macam orang Grab semalam orang cakap dengan kita orang juga, kalau nak memakai kat kedai jalan tu jangan malu bertanya. Yalah, sebab tanya makanan tu halal ke tak. Sebab ada je yang jual sate ke apa kan, Ada pakai sate Cincin. So kena hati-hati lah. Bapak-bapak, mbak-mbak kalau mau pergi ke Indonesia. Kayak sebab Muslim lah. Muslim mungkin kita buat makanan ni lah. Kena rajin bertanya. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Wow, dah jadi dah. Semalam macam Bangla. Semalam ada orang cakap macam Bangla. Hari ni sudah cakap macam Hindu. Okay, nanti so kita nak review tempat ni. Nak tengoklah view tempat ni. Cantik lah. Selesa. Tenang. Nanti makanan pun kita akan share lah. Sebab tadi kita tak nak record pun waiter tu. Okay, bye. Ini ada yang kita Ini bersifu. Ini bersifu. Sedap bro. Sedap. Nak. Rasa kena tambah ni lah. Nasi padam. Tak ada rekod ke? Dah memang terbeli. Kita dah review dah tadi. Cuma cakap okay, berapa rating awak nak bagi? Makanan sedap. Cuma portion tak berapa mengenyangkan lah. Kalau nak kenyang kena tambah nasi lagi. Okay, kalau ada 5 bintang, awak bagi berapa bintang? Untuk sedap tapi sedap 5. Sedap 5 lah. Kalau untuk portion 3. Saya okey je sebab saya makan semalam ni. Okay. Makan tambah satu nasi sebab yang order tak cukup tambah je. Habis hari ni jadi tak nak pergi taman. Saya rasa macam nak pergi taman Indonesia, Taman Mini Indonesia, Taman Indonesia Indah di MII. Tapi nak pergi ke tak? Tak sempat. Kita pun dekat sini je. Tak sempat. Tak pergilah kan. Esok tak masuk. Tengok esok, tapi esok pergi Bandung. Mungkin jalan-jalan kot. Sebab kalau nak pergi Sebab malam nanti kita ada event. So kalau balik lambat tak sempat. banyak ribu itu tak iron tu.
Tapi dah ayam dah. Ayam pinjam. Okay, bye-bye.